MCA mengaku secara terang-terangan mengatakan Kerajaan Madani ini kononnya tidak mesra dengan bangsa Cina. Aku pun pelik, dia tak nampak ke apa kurangnya bantuan yang telah bangsa Cina dapat? Tak ada kurangnya. Kerajaan Madani sebenarnya mesra dengan semua kaum di dalam Malaysia ini tanpa berbelah bagi. Manakala UMNO PAS pula mengungguli naratif PHDAP. Ancaman terbesar kepada Melayu Islam. Yang peliknya, dalam masa sama, UMNO dengan PAS boleh pula bekerja dengan MCA. Pelik kan? Jadi sekarang ni aku nak tanyalah pada UMNO PAS ni. Apa kayu ukur kamu yang mengatakan ataupun memujuk orang Melayu ini mengundi MCA? Tapi memomokkan, takutkan DAP. Aku pun heran tengok cara diorang ni berkempen. Wahal baru-baru ni Zahid sendiri, pengerusi UMNO sendiri mengakui bahawa DAP ni tak pernah ganggu pun tentang perjalanan Islam, bantuan Islam, bantuan pada pelajar Islam ataupun sinar Islam, dan gangguan kepada agenda Melayu, ketuanan Melayu, bantuan-bantuan kepada bangsa Melayu. Tak ada pun. Itu diakui sendiri oleh ZMED. Adakah ini Zahid nak bagi tahu kononnya MCA ini lebih mesra dengan Melayu Islam? Kan? Nak dibandingkan dengan DAP. Cuba bagi penerangan yang terang dan jelas agar rakyat tak keliru. Sebab kalau kita lihat, di Johor kamu kata DAP tak boleh bersama. Di Melaka selari senada dengan Johor. Tapi di pusat, boleh pula kamu bekerjasama dengan DAP. Boleh pula kamu duduk sebelah-sebelah dan bersahabat dan mesra. Ini yang pening rakyat tengok. Yang mana satu betul lah kepada tak tahu. Dia selaru dah UMNO ni.